Alright, so hey subscribers, berjumpa lagi kita dalam channel Faisal Nuri Motor Vlog. So untuk video kali ni kita nak buat cover all around dekat motor Tracer 900 GT yang terbaru ni. So motor tu dah dekat belakang aku sekarang ni. Jadi kita nak buat cover all around pula kali ni lah. Apa yang ada dekat motor ni, apa sekali lah yang aku tahu secara in detail dekat motor ni. So jom kita go through one by one. Let's go. Alright, so inilah dia Yamaha Tracer 900 GT ataupun Tracer 9 GT yang baru daripada Yamaha. So ini memang motor yang paling baru motor yang paling baru yang aku rasa mungkin aku antara orang pertama lah kot yang dapat untuk kita review, untuk kita bawa keluar dan untuk kita rasa sendirilah. Tapi untuk video on board, on VOV aku akan cover nanti. So ini adalah video around lah yang kita nak cover. Alright, so benda yang aku paling berminat sekali, aku nak pergi pada bahagian hadapan lah. Okay, untuk bahagian hadapan ni dia datang sekali dengan windshield. So windshield dia ni adalah windshield electronic adjuster. So bila kita on kan kita punya motor, so kita ada setting lah untuk kita pergi ke windscreen dan kita boleh naikkan dia, jadi kita boleh turunkan dia. So ini antara feature yang bagi aku kalau untuk motor-motor touring, ini antara benda yang paling penting lah. Sebab masa kita tengah bawa tu kadang-kadang kita nak angin tu banyak, angin tu sikit, ataupun tengah angin tu lebih ke kurang ke, so kita boleh tukar on the spot lah. Tu satu. Lepas tu yang nombor duanya adalah, okay, macam korang nampak, kalau kita tutup yang bawah punya lampu ni, atas ni macam Tracer lama lah, Vision yang sebelumnya. Okay, so tapi yang kali ni bestnya dia datangkan sekali dengan satu sensor lah. So ini adalah sensor di mana untuk adjustment untuk lampu matrix yang ini. Okay, so lampu matrix yang ini korang boleh nampak lah, dia ada banyak gila lampu dekat bawah ni. So lampu yang ini actually dia akan adjust atas dan ke bawah, depends on cahaya yang masuk dekat sini. So kalau kata cahaya tu dia lagi masuk tertinggi ke apa ke, dia akan adjust lah. So ini dia panggil sebagai matrix lah. So ini antara aku rasa feature yang paling killer lah untuk Yamaha Tracer kali ni. Ini will be the killer feature yang aku rasa tak ada dekat motor-motor yang lain. So ini antara benda yang paling menarik sekali lah untuk Yamaha terbaru ni. So kalau kata korang beli, memang sangat berbaloi lah. Okay, untuk kali ni punya edisi memang sangat-sangat berbaloi. Dan benda ni memang lain daripada yang lain. Tak ada lagi motor lain yang buat, setahu aku lah, tak ada lagi motor lain yang buat. So ni dia panggil matrix punya lampu. Alright, so untuk bahagian hadapan dia datangkan sekali dengan fork KYB yang electronic adjustment lah. Okay, ni elektronik, ni adalah elektronik KYB. So dia akan elektronik lah. So semua dekat dalam sistem bahagian depan tu. Okay, kita tutup dulu. Alright, so untuk bahagian hadapan, okay, dia datangkan sekali dengan dual disc depan dan juga tayar adalah tayar Bridgestone Battleax Sport Touring T32. So ni nampak ni, Sport Touring T32. Jadi motor ni pun dah didatangkan sekali dengan tayar yang sangat premium. So aku tak tahulah kenapa ada brand Jepun lain yang boleh bagi tayar biasa, even though ini adalah tayar touring kan, kenapa dia tak terus bagi yang high performance. So Yamaha dia dah bagi terus lah high performance T32 Okay, so untuk bahagian engine, okay, engine dia pakai engine CP3 lah. So kepada orang-orang peminat-peminat Yamaha, dah tahu lah engine CP3 ni memang another different of the engine. Dan untuk engine Yamaha 9 GT yang terbaru ni, dia menghasilkan sekitar 119 horsepower dekat 10,000 RPM dan juga 93 Nm torque dekat 7,000 RPM. So dengan power yang macam tu, aku boleh cakap dengan korang memang is really nice, is really good. Dah cukup lah untuk touring kan. Gimana dalam Malaysia ni laju-laju macam tu, kalau masuk Thailand betul tak slow juga kan. So dengan apa yang dah ada tu dah cukup, sangat-sangat cukup lah. Okay, dan juga untuk Yamaha 9 GT yang baru, dia datang sekali dengan quick shifter third generation yang terbaru lah. Okay, so untuk third generation yang terbaru ni, sebab aku tak ada pengalaman bawa yang yang second ataupun first punya. Mungkin aku motor Yamaha ni aku yang bawa, aku rasa motor Hazmi je lah. Motor Hazmi tu mungkin V2 mungkin first version kot aku rasa.
mungkin first version lah kot. Yang ni dah third version. So dia punya rasa tu dia agak smooth sikit, tapi dia ada similarity lah dengan MT-09 punya rasa. Dah atas sikit daripada bahagian enjin adalah bahagian tank lah. Okey, untuk bahagian tank ni, bahagian atas ni aku nak sentuh sikit lah dia punya design. Okey, untuk bahagian design dia kau boleh nampak kali ni Yamaha dia memperkenalkan satu design yang bagi aku dia agak garang. Sebab apa? Sebab dia datang hasil dengan lampu matrix ni. Jadi kalau bahagian tepi ni kau boleh nampak dia macam ada satu airflow yang sangat menarik lah. Okey, dan bila korang bawa motor ni, okey, kalau korang nampak daripada atas, okey, dia macam ni. Jadi ini dia nampak straight tau. So aku kalau impression lah, macam aku suka motor yang macam ni. Aku suka motor yang tank dia besar macam ni. Sebab apa? Satu, aku boleh peluk dia dekat bahagian tepi sini. Memang aku sukalah nampak besar ni. Kalau macam Tiros tu aku macam kurang sikit lah. Sebab ini dia besar, jadi dia senang lah untuk aku pegang kat dia dan berpaut kat dia. Dan aku memang suka design motor yang macam ni. So kalau kata korang pun sama macam aku, so this will be the correct bike untuk korang lah. Okay, untuk bawa dia. Dan untuk tangki dia adalah 19 liter. So 19 liter dekat Malaysia ni bagi aku dah cukup cantik dah. Dah cukup dah. Tak payah nak pelik-pelik, nak tambah-tambah sampai puluh-puluh ke apa, tak perlulah. 19 dah cukup dah. Tapi kalau kata korang jadi kaki pederap, 19 liter ni 50-50 lah. 50-50 lah. Dia kadang-kadang cepat kena isi, kadang-kadang lambat kena isi. Okay. Dan untuk tangki minyak dia ni, dia tak pakai kunci nampak? Dia tak ada kunci. So okay, so bila korang berhenti, dia akan terus buka mekanisme dia jenis macam ni lah. Dia akan terus buka terus. Alright. Okay, so untuk bahagian seat dia pula, seat dia ni so far sepanjang video aku dibuat, aku dah bawa dengan motor ni memang selesa lah. Dia punya seat dia, comfortable dia memang sangat-sangat menarik, memang sangat-sangat comfort. So memang best lah nak untuk jalan jauh. Dan dia punya material dia pun alamak, aku lupa nama material dia ni. Dia macam nak kata, dia bukan macam PVC lah kot PVC tu, tapi dia boleh tahan kesat jugalah dia punya ni. So dia tak senang kita nak slip dia ke depan. Okay, so tu dia untuk bahagian seat dia memang lebar lah. Memang sangat-sangat lebar, memang sangat-sangat selesa. So ini adalah untuk bahagian pillion grip bahagian belakang. So kalau kata korang nak tambah top box shut ke apa ke, so boleh dapatkan dekat Willys Sungai Buloh jugalah. Okay, boleh dapatkan dekat Willys Sungai Buloh. So ini untuk lampu bahagian belakang dia. Lampu bahagian belakang dia ni, ni memang aku dah minat lama lah. Ni memang aku dah minat lama sangat. Lampu dia memang cantik. Dan ini adalah dia punya untuk Yamaha punya sidebox tu aku rasa. Ini official Yamaha punya sidebox. So dia just plug in saja. Bracket dah ada, tinggal nak pakai saja. Tapi harga box dia boleh bincang dengan Willys Sungai Buloh, mungkin akan dapat promotion menarik dan sebagainya lah. Okay, so untuk lampu, ada lampu LED, bukan lampu LED. Dan juga untuk bahagian belakang, okay, mono dia, dia bukan elektronik punya mono lah. Okay, dia pasti pakai toggle. Okay, untuk toggle ni, dia punya maximum height dia adalah 25. Ada orang kata height, ada orang kata height, tapi kalau aku rasa macam height, ini macam height lah, ni height, ni soft. So untuk height dia ni paling tinggi adalah 25 klik. Dan untuk setting aku, kalau seorang, aku suka dalam tengah-tengah lah, dalam 15 macam tu. Kalau kata bawa pillion, dalam 20 lah macam tu. 20 tu is the best lah. Jangan terlalu max sangat, nanti sekarang terlampau max sangat dekat situ kan. So kita kena bagi dia kelonggaran sikit lah daripada segi suspension dia. Okay, so untuk suspension dia ni bagi aku dah cukup nice lah, dah cukup mantap. Okay, dan untuk belakang dia pakai T32 juga, Batlek T32. Saiz saya dia adalah besar sikit lah, 180 besar sikit. Rantai pun dah pakai rantai yang 525 punya rantai. So kalau kata korang mana-mana yang berminat untuk upgrade, so dia ada sikit penambahan duit lah daripada segi tayar dan juga rantai. Rantai dah pakai besar punya. Okay, so untuk bahagian belakang, brake pad dia dah pakai brake pad Nissin. Brake pad Nissin pula, caliper Nissin. Ni big piston lah, big piston satu, big piston. So dia dah memang besar lah. Dia punya big piston ni besar betul ni. Ini lebih daripada duit 50 sen ni, besar sangat ni. Okay, so itulah dia benda yang ada dekat motor. 3 dapur. So sekarang ni aku nak tunjuk korang pula kalau aku naik atas motor ni macam ni bentuk dia. Tapi sorry lah, aku pakaian aku biasa je hari ni sebab kita dekat kawasan rumah je.
kan. Kita bukan nak naik motor pergi jauh-jauh ke apa ke, tak, kita berada di kawasan rumah sahaja. So untuk motor ni secara zahirnya tak tinggi. So kalau korang yang ada masalah ketinggian, okey, bagi akulah untuk motor yang ketinggian dalam 17, tak ada masalah lah. Kaki aku masih lagi boleh flat, tak ada masalah. Motor ni bagi aku dia rendah lah, memang rendah. Dan korang boleh tengok dekat bahagian ground clearance bawah ground clearance bawah dia, bagi aku dia dah improve lah daripada segi sebelum ni. Sebab before this aku memang nak ambil Tracer V2, okay, Tracer V2. Tapi Tracer V2 ketika itu memang rendah. Bila aku naik seorang je, dia dah dekat dah dengan ground clearance tu. Tapi yang untuk Tracer V4 ni, yang version latest ni, bagi aku dia punya ground clearance dia agak tinggi. So dia memang membantulah. So nanti aku tak sabar nak bawa pilihan, nak rasa. Sebab mungkin naik seorang dia lepas, tapi kalau naik dengan pilihan mungkin sangkut. So benda tu yang aku nak test, InsyaAllah. Okay. So secara keseluruhannya itulah dia Tracer 9GT yang terbaru daripada Yamaha Malaysia. So itulah dia motor dia. Dia datang sekali dengan double stand. So double stand ni standard lah. Tapi bagi aku lah, untuk motor-motor touring dekat Malaysia ni kena ada double stand lah. Kena ada double stand sebab kita senang kita nak chain loop. Contoh macam kita pergi ride jauh-jauh ke mana ke apa kan, senang nak chain loop satu hal. Lepas tu senang nak cuci rantai sebab kita kan ada chain cleaner kan. So senang lah kalau kita ride jauh-jauh tu, malam dah boleh cuci rantai. Kalau tak ada double stand ni susah sikit lah. Okay, susah sikit untuk kita bawa dia. Alright. So secara keseluruhan, apa lagi aku boleh cakap dekat motor ni, aku rasa dia membuka mata aku lah. Sebab sebelum ni aku kurang berminat dengan Tracer ni. Okay, secara jujurnya aku memang kurang berminat dengan Tracer ni. Motor Tracer ni bagi aku bukan dalam aku punya list lah. Sebab satu, dia punya ground clearance tu, masalah kat ground clearance tu. Lepas tu dengan dia punya performance. Sebab aku pernah bawa yang lama tu, best memang best, tapi dia rasa macam kurang ngam. Tapi yang baru ni nampaknya lain, dan nampaklah Yamaha punya input tu pun dah lain lah. Dia punya rasa memang best. So kalau kata korang berminat untuk test ride, mungkin korang boleh Roger Wally Sungai Buloh lah. Wally Sungai Buloh, dekat Sungai Buloh lah. Willy Complex Sungai Buloh. Dia tak jauh pun, tepi jalan tu je. Okay, so korang boleh contact dengan diorang, boleh tanyalah. Dan kalau kata lepas korang tengok video ni, kalau kata korang berminat nak beli motor ni, korang boleh pergi kat Willy Sungai Buloh, cakap korang dah tengok video aku, ataupun korang cakap lah dah tengok video Faris Sonori. So nanti korang akan layak untuk dapatkan something yang nice daripada Willy Sungai Buloh, yang aku rasa mungkin dealer lain tak ada kot. Tengoklah macam mana. Okay, tengok macam mana rezeki korang. Kalau lagi cepat, lagi best korang dapat. Okay, so it's the one lah. Jadi itulah dia benda yang aku nak share dengan korang semua secara apa yang ada dekat motor lah. Okay, dan so far aku memang terkejut dengan dia punya ground clearance dan juga feature-feature dia lah. Okay, feature-feature dia pun dah sangat menarik. So kalau orang tanya apa beza version lama dengan version baru, salah satunya adalah lampu matrix. Okay, lampu matrix tu berbeza lah. Lampu matrix dan juga dengan quick shifter. Okay, quick shifter third generation. Dan yang last, ini aku hampir terlupa cakap korang, untuk Tracer 900GT yang baru ni, dia datang sekali dengan 6 axis IMU. So maksudnya motor ni dia dah ada satu otak yang akan mengcalibratekan semua keadaan. Korang turun lah, apa semualah, itu inilah. Okay, so dia dah banyak. And then aku rasa aku nak tunjuk satu kat korang semua dekat meter dia. Jom aku tunjuk korang. Okay, antara benda yang aku nak tunjuk tadi yang aku hampir terlupa adalah dekat setting. Okay, okay, ini dia punya mode lah. Nanti kita boleh custom lah. Kalau kat sini korang boleh custom dia punya mode. Okay, yang ini aku cerita secara detail lah. Kalau kata korang nak skip laju-laju skip pun boleh je, tak ada masalah pun. Kalau korang nak skip dia kan. Okay, ni stability control ni, yang ini. Okay, dia selalunya basic motor dia ada traction control. Okay, dia ada traction control. Tapi untuk Yamaha Tracer 9GT ni dia dah ada extra lagi. Maknanya slide control. Slide, selalu orang kata traction ni adalah slide kan. Tak, dia ada lagi satu slide. Lepas tu in term of slide dia ada lift, untuk wheelie dan sebagainya lah. Lepas tu ini adalah back slip regulator. Yang ini pun dia on top of traction control ni punya.
function. So untuk Yamaha yang terbaru ni memang dia lagi safety lah daripada segi sistem stability dia. Okey. So lepas tu dia ada rider assistant. Okey, rider assistant ni inilah headlight dia tu. Headlight dia ni yang kita boleh pilih lah kita nak slow. Kalau slow tu dia akan lambat sikit lah dia punya turun. Okey, dia akan turun slow macam tu, dia akan naik slow je. Tapi kalau kata laju dia akan susap macam tu. So ya, driving lane kita belah kiri lah. Okey, kenapa dia ada left and right? Sebab yelah, motor ni pun dipasarkan dekat UK. So UK pun belah kanan, so kita belah kiri lah. So ini adalah TPMS. Tetapi TPMS ni seperti yang aku beritahu, dia mesti dapatkan daripada original pun Yamaha punya terus lah. Tapi dia ada juga yang third party, tapi dia susah sikit. So nak senang, better beli yang Yamaha punya terus. Okey, dia ada tu God Armor. Dan ini adalah keseluruhan meter dia. Kalau kata korang tak minat dengan dengan layout ni, korang boleh tukar dia punya team. Macam-macam team korang boleh tukar. So alright guys, jadi itulah dia perkongsian aku work around dengan motor Tracer 9 GT yang baru daripada Yamaha ni. So terima kasih kepada Welly Sungai Buloh bagi aku pakai motor ni. Dan terima kasih juga kepada Yamaha kerana telah membenarkan aku untuk dapat motor ni untuk buat coverage tentang motor Tracer 900 GT yang baru ni. So wow, memang it's a good bike, nice bike. Daripada segi feature dia pun, dengar pun dah memang terliur. Tapi itulah dia, kita kena buat kira-kira dululah Okay, so alright guys, sampai situ saja video aku. Jangan lupa like, subscribe juga komen. Dan paling penting sekali, kalau kata korang berminat dengan motor ni, lagi aku ingatkan, boleh pergi dekat Welly Kompleks Sungai Buloh untuk buat pembelian dekat sana. Sebut tengok video aku dan korang akan dapat something. Okay, so alright guys, jumpa korang for the next vlog. Jangan lupa like, subscribe juga kat komen. Yang paling penting sekali, ride safe, be safe, dan jumpa korang for the next vlog. Bye bye, peace you, assalamualaikum, ciao.